keputusan lah dekat loading dekat kita punya lobby. Okey, saya akan turun. Okey. Betul. Okey, alright. Contohlah kita ada pada belakang. Team assemble. Ya Titi masuk, ya Titi masuk. Ya Titi masuk. Ini ada kecemasan, boleh tolong tolong turun ke lobby emergency meeting. Turun sekarang. Emergency situation. Okey, kita ada satu ancaman bom. Alright, yang dikenal pasti. Macam bawah ada terima panggilan tak? Yes. Ada, Ada. Okay, so setiap ART members you tahu dia punya role masing-masing. So pergi ke tempat masing-masing dan lakukan aktiviti yang dirancang lah. Okay, alright. Nanti DBPD dengan Presiden Koordinator kita akan sekali buat balik informasi. Normally they will take, you know. Okey, ini tengah buat flushing. Tuan Petang, untuk maklumat tuan, sekian kita punya aktiviti dah selesai. So bangunan selamat dan semua orang boleh masuk ke bangunan. So kita
juga mengucapkan terima kasih kepada pihak PDRM dan Wangi dan keselamatan kita punya bomba dan juga Bomb Squad UPB yang diketuai oleh Encik Taufik. So kita boleh bagi satu ke slab lah. Okay, alright. So boleh masuk, semua boleh masuk. Tuan-tuan tahu kan kalau insiden besar macam ni, apa-apa bencana, polis akan jadi insiden commander. Kita assistant ataupun kita sokongan dia. Untuk hari ini secara tak langsung bomba tak terlibat pun. Cuma kita nak perlukan report, nak tengok sistem bangunan berfungsi atau tidak, kita terpaksa datang. So pengungsian tak ada, pengungsian ada, assembly point tak ada. Which is hari ini tuan-tuan berjaya dengan Persiapan tu memang nampak ketara lah. Lepas hadirnya saya tim-tim ERT ni hadir khusus ceramah saya, nampak ada punya impact. Nampak tak? Saya NAS daripada OSH unit kecil tetapi tanggungjawab besar. M-Bank building ini adalah diuruskan oleh Night Frank, tetapi anchor tenantnya adalah M-Bank. So kita berkolaborasi untuk nak buat sebelum ni kita buat fire drill. Ini adalah pertama kali tuan kita buat bomb trap dan saya support and then we will improvise lah, alright. So there are still a lot of things that we can. Latihan ancaman bom di negara M-Bank dalam kawasan Kuala ni dengan jayanya telah dilangsungkan dan mendapat semua stand down kan kita punya latihan ramai ni lah. Okay, terima kasih.